Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ilmu kepada para pendengar yang budiman. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Kalau tidak dipelihara warisan, manakan kekal jati dirinya. Di celah lembaran manuskrip yang semakin dimamah usia, tersimpan kisah bangsa, petua kehidupan, falsafah kemanusiaan serta suara zaman yang pernah membentuk tamadun Melayu. Namun hari ini, dunia sedang berubah. Apa yang dahulunya ditulis dengan dak kuat dan pena kini dipindahkan ke skrin dan bekalan data. Apa yang dahulu dibaca di balai penghadapan, kini diakses melalui telefon pintar. Malah ada yang mula ditafsir, diringkaskan dan dihasilkan semula oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Persoalannya, apabila sastra klasik dibawa ke alam cyber, adakah ia sedang dihidupkan semula atau sebenarnya sedang kehilangan sebahagian daripada nilai dan jiwanya? Pak kata pendeta Zabar, bangsa yang besar ialah bangsa yang menghargai bahasa dan persuratannya. Maka pada hari ini kita akan menelusuri persoalan tersebut melalui podcast yang bertajuk Hilang Nilai atau Hidup Semula, Dilema Sastra Klasik di Alam Cyber. Saya Muhammad Aziz bin Azman akan bertindak selaku pengacara anda. Bersama saya 3 orang panel yang akan membincangkan isu ini daripada pelbagai sudut. Sebelum kita memulakan perbincangan kita pada kali ini, saya memperkenalkan panel kita yang pertama, Puan Salimah. Apa khabar Puan Salimah pada hari ini? Khabar baik. Terima kasih Tuan Moderator. Saya Nur Salimah. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih. Kita beralih kepada panel kita yang kedua, Cik Muhammad Yusof. Apa khabar? Bagaimana persediaan kali ini? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih pada Tuan Pengacara dan juga speaker-speaker yang lain. Terima kasih. Apa khabar panel kita yang ketiga, Puan Juliana? Apa khabar anda hari ini? Khabar baik. Terima kasih. Macam mana Tuan Moderator hari ini, okey ke? Alhamdulillah, harapnya semua kita punya panel sihat-sihat belaka pada hari ini. Okey, baiklah, sebelum kita memulakan perbincangan, izinkan saya untuk memberikan sedikit konteks. Digitalan sastra klasik merujuk kepada proses menukarkan karya lama seperti hikayat, syair, gurindam dan manuskrip kepada bentuk digital agar dapat diakses, disimpan dan dikaji dengan lebih mudah. Melalui teknologi digital atau kecerdasan buatan, karya yang sebelum ini hanya tersimpan di perpustakaan ataupun arsip ini boleh dicapai oleh masyarakat seluruh dunia. Namun dalam keterujaan tersebut timbul persoalan yang lebih besar. Apakah yang berlaku kepada nilai budaya, keaslian bahasa dan identiti sesebuah karya apabila ia diproses oleh teknologi? Adakah teknologi sekadar alat pemeliharaan atau sebenarnya sedang mengubah makna asal sesuatu karya? Untuk membuka tirai perbincangan kita pada kali ini, saya ingin mengemukakan soalan kepada panel kita yang pertama, Puan Nur Salimah. Apakah pandangan Puan Nur Salimah, sejauh manakah teknologi digital membantu untuk melestarikan sastra klasik Melayu dan adakah proses ini turut mengubah cara masyarakat kita untuk memahami karya tersebut? Dipersilakan Puan Nur Salimah. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator. Pada hemat saya, teknologi digital ni merupakan antara anugerah terbesar dalam usaha pemeliharaan sastra klasik. Jika dulu manuskrip lama ni dia hanya dapat diakses oleh sesetengah penyelidik tertentu. Namun kini masyarakat umum dah boleh akses sejarah Melayu dan membaca karya-karya seperti hikayat Hang Tuah, hikayat Meru Mahawangsa dengan hanya satu klik saja, iaitu di hujung jari. Dengan kewujudan yang teknologi moden, digital moden ini, teknologi ini juga membolehkan manuskrip yang lama yang dah rapuh dan berisiko rosak dapat disimpan dalam bentuk digital untuk satu tempoh yang lama. Jadi ini akan menyebabkan keselamatan untuk kita mengakses kepada hasil-hasil karya yang lama itu adalah sangat baguslah. Namun begitu, saya melihat perkara ini ada satu cabaran terhadap perkara inilah apabila karya klasik ini dipersembahkan dalam bentuk yang terlalu ringkas ataupun mengikut kehendak media digital. Kadang-kadang pembaca ni mungkin hanya memperolehi jalan cerita
tanpa memahami setiap lapisan falsafah dan juga nilai budaya dan konteks yang terkandung di dalam sejarah tersebut. Maksudnya penyampaian daripada apa yang mereka baca tidak sampai terus ke dalam ke diri sendiri, tidak sampai tepat ke hati lah kalau kita dalam erti kata lain. Jadi kita di sini kita mempunyai akses yang lebih luas, tapi kita belum tentu boleh faham ataupun boleh menerima dengan baik ataupun boleh mendapat apa yang cuba disampaikan oleh pengkarya secara lebih mendalam dan terperinci lah. Jadi oleh itu teknologi ini perlu menjadi jambatan yang menghubungkan masyarakat dengan warisan dan bukanlah tembok yang memisahkan mereka daripada makna sebenar karya tersebut. Ini adalah pendapat saya. Saya serahkan semula kepada Tuan Moderator. Terima kasih Puan Nur Salimah. Menarik sekali pandangan tersebut. Benarlah kata pujangga, yang kuri itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Teknologi mungkin mampu untuk memelihara bentuk sesebuah karya, namun orang kata nilai dan juga budinya tetap memerlukan orang kata kefahaman daripada jiwa manusia itu sendiri. Saya beralih kepada panel kita yang kedua, Cik Muhammad Yusof. Pada era kecerdasan buatan hari ini, karya klasik boleh diterjemahkan, diringkaskan, malah dijana semula oleh sistem AI. Apakah perkembangan ini sebenarnya memperluaskan akses kepada ilmu atau sebenarnya ia mengancam keaslian dan juga estetika karya tersebut? Silakan Cik Yusof. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Tuan Pengacara dan juga panel-panel yang lain. Okey, terima kasih. Dan pada pendapat saya lah ya, teknologi AI ni sebenarnya membawa manfaat yang besar kepada dunia sastra. Okey, kita pun faham sekarang ni peredaran generasi semakin berkembang. Tetapi AI ni mampu membantu proses penterjemahan bukan sahaja penterjemahan namun pencarian maklumat serta mempercepatkan penyelidikan terhadap karya-karya lama untuk kita memperbaharui dia dan untuk arus pemodenan yang sekarang ni lah. Sebagai contoh, saya berikan sebagai contoh, seorang pelajar yang katakanlah mereka tidak mahir dalam tulisan Jawi katakan, tapi mereka masih lagi boleh memahami kandungan manuskrip yang terdapat dalam tulisan Jawi tersebut melalui bantuan teknologi yang kita kata sebagai sekarang adalah AI. Namun begitu, timbul pula suatu persoalan yang sangat penting untuk kita ambil iktibar lah ya. Okey, sastra ni bukan sahaja susunan perkataan, bukan semata-mata sekadar susunan perkataan yang sangat-sangat tersusun rapi, tetapi sastra ni mengandungi emosi, simbol, falsafah dan pengalaman budaya yang lampau, yang terdahulu, yang sukar untuk generasi sekarang terjemahkan, termasuklah kita sendiri. Okey, secara sempurna oleh algoritma itu sendiri. Okey, apabila AI ni dia mentafsir sebuah karya, pada pendapatan saya, terdapat kemungkinan berlakunya kehilangan makna yang asli, makna yang tersirat atau penyederhanaan mesej yang terlalu kompleks daripada AI itu sendiri. Okey, lebih membimbangkan apabila karya tersebut dijana semula oleh AI, mula menyerupai karya asli yang asal sehingga sukar membezakan antara yang kreativiti daripada manusia itu sendiri dan hasil daripada algoritma daripada AI yang AI ubah sendiri algoritma tersebut. Dalam hal ini bolehlah saya katakan pada pendapat saya bahawa AI seharusnya berfungsi sebagai pembantu intelektual, tetapi bukannya sebagai pengganti kepada pemikiran manusia itu sendiri. Keaslian karya daripada AI harus dipelihara kerana maksud saya keaslian daripada manusia itu sendiri perlu dipelihara. Di situlah terletaknya identiti dan maruah sesebuah tamadun. Terima kasih Cik Yusof di atas pandangan tersebut. Tertarik sekali saya dengan pandangan Cik Yusof apabila mengatakan sastra mempunyai emosinya tersendiri, mempunyai jiwa dia tersendiri. Okey. Sesungguhnya teknologi sekarang boleh membantu kita untuk membaca teks, tetapi belum tentu untuk kita mampu merasai jiwa yang terkandung di dalam teks yang tersebut. Bak kata Hamka, kemajuan teknologi tanpa kemajuan akhlak akan membawa manusia kehilangan arah.
Kini kita balik kepada panel kita yang ketiga, Puan Julia. Pada hari ini, AI bukan sahaja membantu manusia, malah mampu untuk menghasilkan puisi, cerpen dan juga pelbagai lagi karya kreatif termasuk lagu. Pada pandangan saudara, apakah AI masih sekadar alat pelengkap atau kita sedang menuju ke arah era penciptaan bersama antara manusia dan juga mesin? Dipersilakan Puan Julia. Terima kasih Tuan Moderator. Saya berpandangan bahawa AI sememangnya semakin canggih, namun ia tetap berbeza daripada manusia. AI boleh menghasilkan puisi tapi tidak pernah merasai kehilangan. AI boleh menulis tentang cinta tapi AI tak pernah merasai kerinduan macam kita. AI boleh menghasilkan naratif tapi AI tidak mempunyai pengalaman hidup yang membentuk makna naratif tersebut. Oleh sebab itu, saya melihat masa depan bukanlah persaingan antara manusia dan mesin. Sebaliknya, ia adalah satu kerjasama. AI boleh membantu manusia menjana idea, menganalisis data dan juga mempercepatkan proses naratif. Namun, manusia tetap berperanan sebagai pemberi makna, penafsir budaya dan penjaga nilai kemanusiaan. Teknologi boleh menghasilkan kata-kata, tetapi manusialah yang memberikan jiwa kepada kata-kata tersebut. Baik, terima kasih Puan Julia. Okey, sebelum kita menutup perbincangan, saya ingin meminta sekali lagi setiap ahli panel kita untuk memberikan satu ayat ataupun satu kata-kata akhir kepada generasi akan datang untuk diingati oleh para pendengar kita. Dipersilakan Puan Nur Salimah. Okey, dari saya, warisan yang tidak dipelihara bakal menjadi sejarah yang akan dilupakan. Baik, terima kasih Puan Nur Salimah. Panel kita yang kedua, Encik Muhammad Yusof, ada kata-kata akhir? Baiklah, kata-kata akhir daripada saya inginkan berikan satu peribahasa lah ya. Okey, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Maksud saya di sini ianya sesuailah untuk kita menegaskan bahawa ya AI perlu dimanfaatkan dengan bijak sambil mengelakkan kesan negatif daripadanya. Terima kasih atas pandangan tersebut. Bagaimana pula dengan Puan Julia? Pada saya sikit je nak bagi. Mesin mampu meniru bahasa manusia tetapi nilai kemanusiaan tetap lahir daripada hati manusia. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Okeylah. Baik, para pendengar yang dihormati, perbincangan kita pada hari ini membawa kita kepada satu kesimpulan yang cukup bermakna. Pendigitalan bukanlah ancaman sekiranya kita gunakan dengan bijaksana. AI bukanlah musuh sekiranya dipandu oleh etika, dan sastra klasik bukanlah tinggalan masa lalu, sebaliknya khazanah yang harus terus hidup dalam jiwa generasi masa hadapan. Sebelum mengakhiri podcast ini, izinkan saya untuk menyampaikan serakat pantun. Patah galah dalam perahu berlabuh di hujung muara. Warisan lama jangan dijauh, menjadi pelita sepanjang masa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah bertemu lagi. Saya Muhammad Aziz bin Azman mewakili semua panel mengucapkan terima kasih atas kesudian para pendengar bersama kami dalam menerusi topik hilang nilai atau hidup semula, dilema sastra klasik di alam cyber. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih.